Ini adalah kisah tentang seorang datuk yang berpakaian biasa dalam perjalanan untuk menziarahi cucu lelakinya, seorang rekrut tentera. Namun dia dihina dan ditolak dengan kasar oleh seorang pegawai tentera berpangkat kapten. Dengan hanya satu panggilan telefon, lelaki tua ini menyebabkan Panglima Bridget berlari cemas menemuinya, mencetuskan kekecohan di seluruh kem tentera. Bagaimanakah kisah ini akan berakhir? Cahaya matahari pagi yang terik memancar masuk melalui tingkap besar gerabak kereta api Tanah Melayu KTM yang sedang menuju ke utara, menghampiri sempadan negara. Di luar tingkap, terbentang pemandangan sawah padi yang menghijau saujana mata memandang, diselangi oleh banjaran titiwangsa yang megah dan tenang. Pemandangan itu tampak damai dan indah, tetapi di sebalik ketenangan itu, tersimpan garis ketegangan yang tersembunyi. Trak-trak tentera dan gulungan kawat duri yang kelihatan dari semasa ke semasa menjadi petanda bahawa ini adalah kawasan sempadan yang sangat penting untuk keselamatan negara. Jeneral B. Yusof bin Ibrahim, seorang lelaki tua yang berpakaian ringkas, meletakkan sebuah buku berkulit lama di atas ribanya. Dia merenung pemandangan di luar dengan senyap. Wajahnya lembut, tetapi setiap kedutan di wajahnya seolah-olah menceritakan kisah pengalaman hidup yang panjang. Suatu ketika dahulu, di bahunya tersemat 4 bintang sebagai Panglima Angkatan Tentera, jawatan tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia dan individu yang bertanggungjawab terhadap keselamatan negara di samping Perdana Menteri. Tetapi sudah 5 tahun berlalu sejak dia menanggalkan pakaian seragamnya dan kembali menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Dari puncak kuasa, kini dia hanyalah seorang datuk biasa. Namun pandangan matanya yang menatap bumi Malaysia masih dipenuhi dengan rasa cinta dan keprihatinan yang mendalam. Di tangannya ada sebuah beg besar berisi bekal yang disediakan oleh isterinya sejak subuh lagi. Di dalamnya ada rendang daging, sambal ikan bilis dan beberapa jenis kuih muih kegemaran Adam, cucu tunggalnya. Pribet Adam, cucu kesayangannya, sedang berkhidmat di Brigade Infanteri Harimau yang terletak di kawasan sempadan ini. Stesen Padang Besar. Stesen Padang Besar, suara pengumuman bergema serentak dengan kelajuan kereta api yang mula perlahan. Jeneral B. Yusof menyimpan bukunya ke dalam beg dan bersiap sedia. Stesen kereta api itu kecil dan agak sunyi. Sebaik sahaja melangkah turun dari kereta api, bahang panas terus menerpa tubuhnya. Bunyi cengkerik riuh di sekeliling. Dia berjalan ke sebuah perhentian bas yang usang di hadapan stesen untuk menaiki bas henti-henti ke kem tentera. Di dalam bas, terdapat 2-3 keluarga lain yang kelihatan seperti mahu melawat anggota tentera juga. Wajah mereka penuh dengan keterujaan bercampur kerisauan. Datuk Yusof memandang mereka dan tersenyum nipis. Dia tahu hati-hati inilah tenaga sebenar yang menopang negara. Bas itu bergerak selama kira-kira setengah jam sebelum akhirnya berhenti di hadapan markas Brigade Infanteri Harimau. Datuk Yusof turun bersama keluarga-keluarga lain. Pintu gerbang kem tentera di hadapannya kelihatan gah dan menggerunkan, setanding dengan namanya Harimau. Di atas pintu gerbang itu, terdapat lambang kepala harimau yang seolah-olah bersedia untuk mengaum pada bila-bila masa. Dia berjalan mendekati pondok pengawal. Seorang pribet pengawal yang muda, dengan uniform yang basah lencun dek peluh, datang menghampirinya. "Selamat pagi Pak Cik, ada urusan apa ya?" "Pak Cik datang nak lawat cucu, pribet Adam." Setelah menunjukkan kad pengenalan dan mengisi dokumen seperti yang diarahkan, pengawal itu membawanya ke bilik menunggu pelawat. Walaupun bilik itu dilengkapi penghawa dingin, suasananya terasa sesak dan panas. Kipas siling yang lama berputar perlahan hanya menghembus angin panas. Beberapa keluarga sudah duduk menanti anak-anak mereka dengan resah. Seorang kanak-kanak perempuan menangis merengek mahu berjumpa ayahnya. Di satu sudut lain, sepasang suami isteri tua sedang saling mengipas. Jeneral B. Yusof memilih satu sudut dan duduk diam-diam memerhati sekeliling. Dia faham perasaan semua orang di situ. Masa berlalu entah berapa lama, suasana di dalam bilik menunggu mula menjadi riuh dengan suara-suara bimbang kerana masa lawatan yang dijadualkan sudah berlalu, tetapi tiada tanda-tanda ia akan bermula. Ketika bisikan-bisikan semakin kuat, pintu bilik itu terbuka. Seorang pegawai tentera muncul. Dia ialah Kapten Shahir bin Roslan, seorang pegawai muda berusia awal 30-an yang segak dan berkarisma, lulusan terbaik dari Akademi Tentera Malaysia.
Walaupun cuaca panas terik, uniformnya tetap kemas tanpa sebarang kedutan. Matanya tajam dan dingin seolah-olah dapat menembusi apa sahaja. Dia seorang yang cekap tetapi pada masa yang sama kelihatan dingin dan sukar didekati. Kapten Shahir melihat sekilas pada tablet di tangannya sebelum mengumumkan dengan nada yang mendatar dan tanpa emosi di hadapan semua ahli keluarga. Perhatian kepada semua. Saya Kapten Shahir, pegawai pemerintah company markas. Disebabkan akan ada pemeriksaan kesiagaan tempur pada petang ini yang akan dipantau sendiri oleh Tuan Panglima Brigade, maka semua sesi lawatan untuk hari ini terpaksa dibatalkan. Kata-katanya membuatkan seluruh bilik senyap sunyi seolah-olah disimbah air sejuk. Tetapi tidak lama kemudian, suara-suara bantahan dan rungutan mula kedengaran dari segenap penjuru. "Apa ni, Tuan Kapten? Kami datang dari Kuala Lumpur sejak subuh tadi. Hari ini hari jadi anak saya. Tak boleh ke jumpa sekejap saja? Kenapa tak maklumkan lebih awal? Ini melampau namanya." Kapten Shahir berdiri tegak, tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap cemuhan itu. Dia menjawab dengan nada yang sama, tanpa perasaan. "Saya faham alasan tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi misi dan latihan ketenteraan adalah lebih utama daripada urusan peribadi orang awam. Ini adalah prinsip asas kewujudan Angkatan Tentera. Kesiagaan tempur unit kami adalah perkara yang berkait rapat dengan keselamatan negara. Saya tidak akan menjawab sebarang soalan lagi dan mohon kerjasama semua." Walaupun kata-katanya sopan, ia tersirat dengan kedinginan yang membina tembok di antara tentera dan orang awam. Dia menganggap alasan peribadi setiap orang hanyalah pemboleh hubah yang tidak dapat dikawal dan melihat semua ahli keluarga itu sebagai halangan kepada misinya. Dia sedang membina sebuah benteng yang dinamakan efisiensi dan prinsip di sekelilingnya, menolak untuk berkomunikasi dengan sesiapa. Orang ramai terdiam, terkejut dengan sikapnya yang keras dan tidak bertimbang rasa. Tangisan seorang kanak-kanak memecah kesunyian. Pada ketika itu, Jeneral Ber Yusof perlahan-lahan bangun dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Kapten Shahir. Pergerakannya perlahan tetapi setiap langkahnya penuh dengan ketegasan. Semua mata di dalam bilik tertumpu kepadanya. Kapten Shahir memandang lelaki tua itu dengan pandangan dingin. Dia mengagak ini seorang lagi yang tidak faham peraturan dan akan datang merayu dengan alasan emosi. Dia terus menunduk melihat tabletnya, bersedia untuk membalas seperti biasa. Di dalam kepalanya hanya ada persiapan untuk pemeriksaan yang bakal tiba. Jika dia mendapat markah cemerlang kali ini, ia akan memberi kesan positif kepada kenaikan pangkatnya nanti. Baginya, rungutan ahli keluarga tentera hanyalah bunyi bising yang mengganggu. "Tuan Kapten," suara Datuk Yusof perlahan dan garau tetapi mempunyai kekuatan yang mampu menyenyapkan semua orang di dalam bilik itu. Kapten Shahir mengangkat muka dari tabletnya tanpa sedar matanya bertentang dengan mata lelaki tua itu. "Pak Cik faham situasinya, tapi semua yang duduk di sini adalah rakyat negara ini yang kamu semua lindungi. Mereka adalah keluarga kepada askar-askar kita. Semangat dan moral, aset terpenting dalam tentera, datangnya dari kasih sayang dan sokongan keluarga-keluarga ini, bukan?" Dahi Kapten Shahir berkerut sedikit. Dia paling benci hujah berunsur emosi seperti ini. "Pak Cik, tentang kepentingan semangat dan moral yang Pak Cik sebutkan itu, saya sudah mempelajarinya dengan baik dari kitab-kitab strategi perang. Tetapi peperangan zaman moden tidak diperjuangkan dengan emosi. Ia berlandaskan data, sistem dan efisiensi yang ketat. Pengecualian untuk seorang individu pada masa ini boleh menyebabkan kesan rantaian yang tidak efisien kepada sistem keselamatan dan prosedur tindak balas unit secara keseluruhan. Sesuatu yang mungkin sukar untuk Pak Cik bayangkan. Dia sengaja menggunakan istilah seperti data, sistem dan tidak efisien untuk menunjukkan betapa rasional dan logiknya keputusannya. Ia bukan untuk memujuk, tetapi untuk menunjukkan kehebatan inteleknya dengan angkuh. Datuk Yusof mendengar sehingga habis sebelum ketawa kecil. Ia bukan ketawa mengejek tetapi lebih kepada seorang dewasa yang sedang mendengar seorang budak yang sombong bercakap. Efisiensi. Dulu masa muda, perkataan itu sentiasa meniti di bibir Pak Cik. Menggunakan sumber paling minimum untuk hasil maksimum. Itulah asas strategi ketenteraan. Tapi, tahukah kamu apa perkara yang paling tidak efisien di medan perang?
Saya tidak pasti, Tuan, jawab Kapten Shahir acuh tak acuh. Kematian seorang askar adalah perkara yang paling tidak efisien. Tiada apa yang dapat menandinginya. Masa dan kos untuk melatih seorang askar yang mahir, pengalaman dan kemahiran yang dimilikinya, kesedihan keluarga yang menanti dan kehilangan bagi negara. Semua ini jika digabungkan, ia adalah satu ketidakcekapan yang jauh lebih besar daripada kehilangan apa-apa kelengkapan perang sekalipun. Sebab itu, seorang pemerintah mesti meletakkan nyawa askarnya sebagai keutamaan tertinggi. Saat kamu melihat mereka hanya sebagai sumber atau sebahagian daripada sistem, efisiensi yang kamu banggakan itu akan runtuh seperti istana pasir. Kata-kata Datuk itu tepat menusuk ke hati Kapten Shahir. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang akan menggunakan nilai efisiensi yang dipegangnya untuk berhujah menentang kematian, satu pembolehubah yang tidak pernah terlintas di fikirannya. Dia terdiam seketika. Tetapi egonya yang tinggi dan pemikirannya yang tegar membuatnya segera membina benteng pertahanan. Pak Cik cuba memesongkan isu. Mengaitkan lawatan keluarga dengan kematian askar adalah satu keterlaluan. Saya hanya membuat keputusan paling rasional di bawah misi dan tanggungjawab yang diamanahkan. Saya tegaskan sekali lagi, lawatan tidak boleh diteruskan. Sila beredar. Ini adalah arahan. Dia menekankan perkataan arahan untuk cuba menamatkan situasi itu. Dia menggunakan kuasanya untuk menutup semua perbincangan. Percaya itulah jalan keluar yang paling efisien. Tetapi Datuk Yusof tidak berganjak. Dia melangkah setapak lagi ke hadapan. Pandangan matanya tidak lagi lembut seperti tadi, tetapi berubah menjadi tajam dan dingin seperti seorang panglima tertinggi yang pernah menentukan nasib anak-anak buahnya dalam situasi krisis. Pegawai muda, kamu sedang melakukan kesilapan besar. Kuasa seorang pemerintah bukan datang dari pangkat atau jawatan, tetapi dari kepercayaan anak-anak buahnya. Dan kepercayaan itu bermula dengan menghormati mereka dan keluarga mereka. Sekarang, kamu sedang menendang kepercayaan itu pergi. Benteng efisiensi yang kamu bina akhirnya akan menjadi penjara yang mengurung diri kamu sendiri. Pada saat itu, Kapten Shahir terasa seram sejuk. Aura yang terpancar dari lelaki tua di hadapannya bukan biasa-biasa. Dia terasa seperti sedang berhadapan dengan sebuah gunung yang gagah. Satu tekanan yang tidak pernah dirasainya dari mana-mana orang awam sebelum ini, tetapi dia cuba menepis perasaan itu. Dia tidak mahu mengakui bahawa kepercayaan dan keputusannya adalah salah. Pak Cik yang tidak faham hal tentera. Cukup. Sebelum saya panggil polis tentera untuk mengiringi Pak Cik keluar, suaranya sedikit bergetar. Dia terpaksa meninggikan suara untuk menutup rasa gugupnya. Suasana di bilik menunggu semakin tegang. Semua orang menahan nafas menyaksikan pertarungan aneh itu. Datuk Yusof menghela nafas panjang. Dia memutuskan bahawa perbincangan lanjut tidak lagi berguna. Pegawai muda yang berbakat tetapi mempunyai kelemahan serius ini perlu diajar dengan cara lain. Dia mengeluarkan sebuah telefon bimbit biasa dari poket bajunya. Kapten Shahir yang melihatnya tersenyum sinis dalam hati. Nak telefon siapa? Nak buat aduan ke Mindef? Atau nak panggil wartawan? Tak ada gunanya, Pak Cik. Tentera tak berfungsi macam tu. Dia berpeluk tubuh, memerhatikan tindakan lelaki tua itu yang kelihatan sia-sia. Datuk Yusof menekan skrin telefonnya beberapa kali. Daripada mencari nombor, dia menekan dan menahan butang panggilan pantas nombor 1. Di skrinnya hanya tertera nama Iskandar. Panggilan berdering hanya beberapa kali sebelum disambut oleh suara yang cemas dan tergesa-gesa di hujung talian. Kapten Shahir tidak dapat mendengarnya, tetapi kata-kata pertama Datuk Yusof bergema jelas di telinga semua orang. Iskandar, ini saya, Yusof. Suaranya tenang tetapi penuh dengan wibawa. Ia hanya ayat pengenalan diri yang biasa tetapi kedengaran seperti kata kunci yang membuka satu rahsia. Yusof. Kapten Shahir terasa seperti pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Nama yang biasa didengar dari majalah tentera lama atau buku sejarah peperangan. Oh, tak apa. Saya singgah sekejap di Kedah ni nak jenguk cucu. Sekarang ni tengah berehat di depan markas Brigade Harimau. Datuk Yusof bercakap dengan nada lembut seolah-olah menenangkan orang di hujung talian sebelum mengerling ke arah Kapten Shahir dan menyambung, ada seorang kapten di sini, bagus orangnya.
Uruskan unit dengan sangat efisien, tegas dengan prinsip. Saya suka. Kapten Shahir terasa sejuk hingga ke tulang belakang. Efisien, prinsip. Perkataan yang baru saja digunakannya sebagai alasan kini disampaikan melalui mulut lelaki tua itu kepada seseorang di talian. Ia kedengaran seperti pujian, tetapi isinya terasa seperti pisau tajam yang diacu ke jantungnya. Dia berfikir keras. Iskandar. Panglima Brigade Harimau ialah Major General Iskandar. Takkanlah. Tak mungkin lelaki tua selekeh ini boleh bercakap terus dengan Panglima Brigade. Mungkin nama yang sama atau dia hanya berlakon untuk menakutkannya. Dia cuba bertenang dan menafikan situasi itu. Haha, janganlah kelam kabut macam tu. Teruskan kerja kamu. Oh ya, alang-alang saya dah sampai sini. Tak manislah kalau tak bersua muka. Saya tunggu ya. Datuk Yusof menamatkan panggilan dan berpaling sambil tersenyum lembut kepada Kapten Shahir. Tuan Panglima akan singgah sekejap. Nampaknya kita semua kena tunggu sebentar lagi ya. Kepala Kapten Shahir terasa seperti mahu meletup. Tuan Panglima akan datang? Di tengah-tengah persiapan pemeriksaan kesiagaan tempur yang begitu sibuk, Panglima Brigade akan meninggalkan segalanya dan bergegas ke pondok pengawal hanya untuk seorang orang awam? Ia mustahil dalam sistem ketenteraan. Tetapi otaknya berfikir ke arah lain. Yusof, nama itu terus berlegar di kepalanya. Dia mencapai tabletnya dan membuka enjin carian. Jari-jarinya menggeletar. Yusof bin Ibrahim. Saat dia menekan butang carian, hasil yang muncul di hadapannya menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. General Tan Sri Yusof bin Ibrahim, mantan Panglima Angkatan Tentera, General 4 bintang. Perkataan-perkataan itu seperti panahan petir yang menyambar matanya. Dia tidak dapat bernafas. Dunia di sekelilingnya berpusing. Dia memandang skrin tablet bersilih ganti dengan wajah tenang lelaki tua di hadapannya. Pakaian lusuh, kasut biasa, senyuman ramah, semuanya hanyalah penyamaran. Bukan penyamaran, tetapi ia adalah kebenaran. Ketenangan sejati seorang yang telah melepaskan segalanya. Lelaki tua yang dihina dan dihakiminya dengan kayu ukur efisiensi sebenarnya adalah seorang legenda hidup. Insan yang pernah berdiri di puncak tertinggi angkatan tentera yang telah dia bersumpah untuk berbakti seumur hidup. Tuan. Suara serak keluar dari kerongkongnya. Tiba-tiba bunyi siren kedengaran dari dalam kem. Bukan satu, tetapi bunyi beberapa buah kenderaan yang sedang meluru ke arah pondok pengawal dengan kelajuan tinggi. Skrit! Bunyi brek yang nyaring membingitkan telinga. Sebuah kereta pacuan 4 roda tentera dengan 2 bintang terlekat jelas di platnya berhenti betul-betul di hadapan bilik menunggu. Debu berterbangan. Pintu belum sempat dibuka sepenuhnya, kelibat Major General Iskandar, Panglima Brigade Harimau, seakan tergolek keluar dari tempat duduk belakang. Wajahnya pucat lesi, tali lehernya sengat dan peluh sejuk membasahi dahinya. Major General Iskandar berlari masuk ke dalam bilik menunggu tanpa menghiraukan sesiapa. Sebaik sahaja dia melihat General Yusof duduk di kerusi, dia berhenti kaku seolah-olah terpukau. Seketika kemudian, dia berdiri tegak dalam posisi paling segak, menundukkan badan 90 darjah dan menjerit dengan suara yang begitu kuat sehingga satu kem boleh mendengarnya. Hormat Tan Sri, saya Major General Iskandar, Panglima Brigade Harimau, menerima makluman ketibaan Tan Sri dan segera datang mengadap. Tuan, perkataan Tan Sri itu umpama peluru terakhir yang ditembak tepat pada ego dan kewarasan Kapten Shahir, menghancurkannya menjadi debu. Dia berdiri kaku seperti robot yang rosak, perlahan-lahan berpaling ke arah General Yusof. Akhirnya dia faham sepenuhnya apa yang telah dia lakukan dan kepada siapa dia telah menghalakan senjatanya. Senyuman lembut General Yusof kini bukan lagi senyuman seorang malaikat, tetapi senyuman dewa yang bakal menjatuhkan hukuman ke atasnya. Suasana di bilik menunggu terasa mampat menjadi vakum. Tabik hormat yang bergema dari Major General Iskandar umpama guruh di siang hari dan gelaran Tan Sri itu mempunyai kuasa untuk menghentikan masa. Kapten Shahir seakan bertukar menjadi batu. Di dalam kepalanya, segala yang dipegangnya telah runtuh. Efisiensi, data, sistem, prinsip, tembok logik yang dibinanya dengan kukuh telah lenyap tanpa jejak.
hanya kerana nama Yusof dan gelaran Tan Sri. Ia bukan sekadar ketakutan, tetapi satu kebankrapan ideologi. Seluruh falsafah dan alasan kewujudannya telah dinafikan. Saya. Dia cuba berkata sesuatu, tetapi lidahnya kelu. Hanya bunyi tidak bermakna yang keluar dari bibirnya. Matanya hilang fokus dan bergetar hebat. Akhirnya, pemboleh hubah yang tidak dapat dikawal yang pernah dipandang rendahnya adalah dirinya sendiri. Mejar Jeneral Iskandar memandang silih berganti antara wajah tenang Jeneral Yusof dan wajah pucat Kapten Shahir. Di matanya terpancar kemarahan kerana anak buahnya telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan dan pada masa yang sama rasa terkejut kerana dia hampir membiarkan seorang legenda tentera dilayan tanpa hormat. Dia kelihatan bersedia untuk menarik kolar Kapten Shahir dan menghantarnya ke mahkamah tentera pada bila-bila masa. Tetapi Jeneral Yusof mengangkat tangannya perlahan menahannya. Iskandar, tak perlu besarkan perkara ini, walaupun ini kem kamu, tapi ini kawasan awam. Lagipun saya sekarang cuma orang biasa. Panggil Tan Sri buat apa? Suaranya tetap tenang dan perlahan. Tetapi ia menjadi teguran paling keras bagi Mejar Jeneral Iskandar dan hukuman paling kejam bagi Kapten Shahir. Datuk Yusof berpaling kepada Kapten Shahir dan jangan salahkan pegawai muda ini sangat. Dia hanya menjalankan tugasnya dengan jujur. Walaupun caranya kurang tepat, saya percaya niatnya adalah untuk kebaikan unit. Kata-kata itu bukan belas kasihan, tetapi pisau bedah paling tajam yang menghiris hingga ke teras keangkuhannya dan mendedahkan kebodohan Kapten Shahir untuk dilihat semua. Baginya, ditampar atau dimaki hamun adalah lebih baik. Belas kasihan yang lembut ini mencipta kesakitan seolah-olah jiwanya sedang dicari-cari. Akhirnya, dia tidak dapat menahannya lagi. Mohon ampun Tan Sri, saya bersalah. Tan Sri, saya. Dia rebah melutut di atas lantai. Uniform yang tadinya kemas kini renyuk seribu. Akal yang dibanggakannya hancur berkecai. Datuk Yusof tidak lagi memandang drama itu. Dia berpaling kepada Mejar Jeneral Iskandar. Bagi saya jumpa cucu saya. Saya datang ke sini untuk dia. Mejar Jeneral Iskandar seakan baru tersedar. Dia memberi arahan kepada pegawai adjutannya dengan suara yang lantang. Segera, panggil Private Adam dari kompeni latihan asas ke pejabat saya dalam masa 1 minit. Tidak, saya sendiri akan pergi. Bukan. Jemput dia ke sini dengan penuh hormat. Kekecohan berakhir di situ. Para ahli keluarga beransur-ansur meninggalkan bilik menunggu dengan wajah kebingungan. Kapten Shahir pula dibawa oleh polis tentera ke suatu tempat dalam keadaan seperti orang hilang akal. Jeneral Yusof diiringi oleh Mejar Jeneral Iskandar ke bilik tetamu kehormat yang terbaik di markas itu. Sementara itu, di kompeni latihan, Private Adam sedang mengilatkan bak tempurnya dengan tekun. Suasana di kompeni sangat tegang kerana pemeriksaan kesiagaan tempur yang bakal tiba. Semua orang berhati-hati kerana jurulatih telah memberi amaran bahawa kesilapan kecil boleh menjejaskan seluruh kompeni. Datuk dah sampai ke belum? Dengar kata lawatan dibatalkan. Mesti Datuk tak datanglah kot. Adam cuba menyembunyikan rasa risaunya. Baginya, datuknya hanyalah seorang lelaki tua baik hati yang suka membaca buku dan berkebun. Dia tahu datuknya pernah menjadi askar, tetapi tidak pernah tahu betapa hebatnya beliau. Tiba-tiba, pintu berek ditolak kasar seakan mahu pecah. Yang meluru masuk bukanlah Kapten Shahir, tetapi seorang pegawai berpangkat meja, pegawai gerakan batalion, wajahnya pucat lesi. Private Adam. Mana Private Adam? Jeritan Mejar itu membuatkan semua orang terdiam. Jantung Adam terasa gugur. Apa salah aku? Adakah aku hilangkan komponen rifle? Dia berdiri secara automatik. Private Adam, di sini tuan. Sebaik sahaja pegawai itu melihat Adam, dia berlari ke arahnya dengan wajah seperti mahu menangis. Dia memegang bahu Adam dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengemaskan kolar baju Adam dan menepis habuk yang tidak wujud dari uniformnya. Ikut, saya. Ada. Orang kenamaan nak jumpa.
Adam dibawa pergi seperti seorang banduan. Sepanjang perjalanan, dia fikir riwayatnya sebagai askar akan tamat. Tetapi tempat yang ditujunya bukan bilik pemerintah batalion, sebaliknya bilik tetamu kehormat Panglima Brigade di bahagian paling dalam markas. Major Jeneral Iskandar sedang menunggu di hadapan bilik dengan gelisah apabila melihat Adam, wajahnya seolah-olah bertemu penyelamat. Dia menolak belakang Adam dengan lembut sambil membuka pintu. Adam melangkah masuk dengan bingung dan melihat satu pemandangan yang tidak dapat dipercayai. Datuknya sedang duduk di atas sofa mewah di tengah bilik. Di hadapannya, Panglima Brigade, orang paling berkuasa di kem itu, sedang berdiri tegak seperti seorang rekrut baru sambil menuangkan teh untuk datuknya. Datuk. Adam bergumam terpana. Datuk Yusof berpaling dan tersenyum ceria. "Hah, Adam, dah sampai pun cucu atuk. Mari sini duduk. Jadi askar penat tak?" Tak penat, Datuk. Sihat." "Macam mana Datuk boleh ada di sini?" Adam bercakap tergagap-gagap, memandang wajah datuknya dan Panglima Brigade silih berganti. Major Jeneral Iskandar berpaling kepada Adam, menunduk hampir 90 darjah sambil tersenyum kekok. Pribet Adam, datuk kamu ni. Seorang tokoh besar dalam angkatan tentera kita. Beliau datang melawat kamu. Saya tak dimaklumkan lebih awal. Jadi saya mohon maaf atas kesilapan besar ini." Adam masih tidak faham apa-apa. Tetapi satu perkara yang dia pasti, datuknya yang disangka orang biasa selama ini sebenarnya bukan orang biasa. Datuknya seolah-olah dapat membaca fikirannya. Dia menarik tangan Adam untuk duduk di sebelahnya, lalu membuka beg bekal yang dibawa. "Nah, makanlah sebelum sejuk. Ini rendang daging kegemaran kamu." Adam menyambut mangkuk rendang itu dan makan di hadapan Panglima Brigade dengan perasaan yang masih keliru. Sebaik sahaja rasa masakan rumah yang dikenalinya merebak di dalam mulut, dia mula sedar bahawa semua ini adalah kenyataan. Datuknya mampu membuatkan seorang Panglima Brigade menjadi seperti askar baru. Dia adalah seorang insan yang jauh lebih hebat daripada yang pernah dibayangkannya. Makan tengah hari itu diatur di Dewan Makan Khas di rumah rasmi Panglima Brigade, sebuah tempat legenda yang dikatakan hanya Panglima dan keluarganya atau tetamu kenegaraan sahaja yang boleh masuk. Di atas meja panjang yang dialas kain linen putih, terhidang pelbagai jenis lauk pauk yang lazat, tempat duduk utama. Sudah tentu, milik Datuk Yusof. Di sebelahnya ialah Pribet Adam yang masih kelihatan bingung seperti dalam mimpi. Di seberang meja, Major Jeneral Iskandar duduk tegak seperti orang yang bersalah. Seorang pribet makan semeja dengan Panglima Brigade di kediaman rasminya adalah satu perkara yang tidak pernah berlaku dalam sejarah ketenteraan. "Tan Sri, jemput makan banyak-banyak. Anak buah saya telah melakukan kesilapan besar. Harap Tan Sri tidak lagi murka," kata Major Jeneral Iskandar hampir menunduk sekali lagi. Tetapi Datuk Yusof mengetuk tangannya perlahan dengan penyepit. "Iskandar, kita tengah makan, jangan cakap pasal kerja. Dan berhentilah panggil saya Tan Sri. Sekarang saya cuma Datuk kepada Adam." Beliau berkata sambil mencedok sepotong besar daging rendang ke dalam pinggan Adam. "Cucu atuk kena makan banyak, baru ada tenaga." Pemandangan mesra itu membuatkan Major Jeneral Iskandar semakin tidak keruan. Di tengah-tengah hidangan yang agak kekok itu, Major Jeneral Iskandar memulakan bicara dengan berhati-hati. "Tan Sri, bila dengar Tan Sri bercakap tadi, saya teringat pernah nampak Tan Sri dari jauh masa saya masih berpangkat Lieutenant Colonel. Waktu itu ada latihan gabungan." Datuk Yusof menghirup supnya perlahan, mendengar dengan teliti. Adam juga memasang telinga. Ketika itu ada isyarat kemungkinan provokasi dari negara jiran, jadi latihan menjadi sangat tegang seperti situasi sebenar. Tiba-tiba, sistem komunikasi utama markas gabungan tergendala. Semua pegawai atasan sibuk cuba memulihkan sistem dan meneruskan latihan mengikut jadual. Efisiensi adalah perkara paling utama ketika itu. Mata Major Jeneral Iskandar kelihatan menerawang. Tetapi Tan Sri, yang ketika itu Panglima Angkatan Tentera, hanya memberi satu arahan, hentikan latihan sementara. Panggil sarjan yang bertanggungjawab ke atas sistem itu ke pejabat saya sekarang. Waktu itu, semua orang terpinga-pinga.
Menghentikan latihan yang melibatkan puluhan ribu anggota hanya kerana seorang sarjan adalah sesuatu yang tidak terfikir. Lepas tu, apa jadi pada sarjan tu? Adam bertanya tanpa sedar. Major General Iskandar tersenyum kepada Adam. Tan Sri langsung tidak memarahinya. Sebaliknya, baginda bancuhkan secawan kopi panas untuknya dan berkata, "Saya tahu ini bukan salah kamu. Mesti kamu terkejut, kan? Dalam waktu macam inilah seorang pemerintah kena tenang supaya orang yang mahir macam kamu dapat tunjukkan kebolehan sepenuhnya. Pergi berehat sekejap, tenangkan fikiran, kemudian pergi periksa semula." Akhirnya, sarjan itu kembali tenang dan berjaya menemui punca masalah dalam masa 30 minit sahaja. Kalau hari itu pemerintah asyik memarahinya, keadaan pasti jadi lebih huru-hara. Setelah selesai bercerita, Major General Iskandar memandang Datuk Yusof dengan penuh kekaguman. Hari itu saya melihat belakang Tan Sri dan faham bahawa seorang pemerintah sejati bukanlah orang yang menguruskan angka dalam laporan atau efisiensi sistem. Tetapi dia adalah orang yang sedia memegang tangan anak buahnya yang sedang menggigil dan membaca isi hatinya. Kesilapan anak buah saya pagi ini adalah kerana saya sendiri telah lupa akan ajaran Tan Sri. Datuk Yusof masih makan dengan tenang. Dia menyuap nasi ke mulutnya lalu berkata perlahan, seorang pemerintah yang hanya membaca laporan di atas kertas hanya layak menjadi seorang pengurus, bukan pemimpin. Pemimpin sejati mesti membaca wajah anak buahnya. Bila kamu dapat membaca keletihan, kerisauan, kegembiraan dan kebanggaan di wajah mereka, barulah unit itu akan hidup. Kapten muda tadi, mungkin dia pandai mengurus sistem, tetapi dia belum belajar cara memimpin manusia. Kata-kata itu bukan sahaja menyentuh hati Major General Iskandar, tetapi juga tersemat jauh di dalam hati Adam. Akhirnya, dia mula faham siapa datuknya sebenarnya. Beliau bukan sekadar seorang askar berpangkat tinggi, tetapi seorang pemimpin sejati yang tahu cara mengalirkan darah panas di dalam jantung sebuah organisasi besar seperti Angkatan Tentera. Menjelang akhir santapan, Datuk Yusof bertanya kepada Major General Iskandar, "Kapten Shahir itu, apa kamu nak buat padanya?" "Akan dikenakan tindakan tata tertib yang paling berat, Tan Sri. Dia tidak layak menjadi seorang pemerintah," jawab Major General Iskandar dengan tegas. Datuk Yusof menggeleng, "Janganlah terlalu keras dengannya. Pedang yang patah, jika diasah semula dengan baik, boleh menjadi lebih tajam. Pegawai muda itu umpama besi mentah yang belum siap ditempa. Beri dia masa untuk muhasabah diri dan faham di mana silapnya. Saya percaya insiden kali ini akan menjadi pengajaran paling berharga baginya, lebih dari mana-mana latihan sekalipun. Saya akan ingat pesanan Tan Sri." Adam menggenggam penumbuknya. Di dalam hatinya, dia mahu menjadi seorang askar yang memimpin dengan hati yang hangat, bukan dengan prinsip yang dingin, seperti datuknya. Perbualan di meja makan general pada hari itu telah menyalakan api yang tidak akan pernah padam dalam hidup seorang rekrut tentera. Kapten Shahir dikurung di sebuah bilik kerja kecil yang kelihatan seperti stor lama di satu sudut markas. Jawatan dan kuasanya digantung. Arahan rasmi yang diterimanya ialah menunggu arahan selanjutnya dan bermuhasabah, yang tidak ubah seperti hukuman menjadi halimunan, salah satu hukuman paling digeruni dalam tentera. Di dalam bilik itu hanya ada sebuah meja dan kerusi lama. Tablet, dokumen dan peta operasi yang dijaganya rapi telah dirampas. Meja yang kosong membuatnya merasa kosong, sama seperti masa depannya. Dia duduk kaku di kerusi, tidak tahu sudah berapa lama masa berlalu. Siang atau malam tidak dapat dibezakan, fikirannya berkecamuk. Dia cuba menganalisis kegagalannya secara rasional, bukan menerimanya secara emosi. Apa silapnya? "Keputusan aku berdasarkan data. Membatalkan semua lawatan adalah cara paling efisien untuk misi penting seperti pemeriksaan kesiagaan tempur. Mengawal semua pembolehubah dan menuju matlamat melalui jalan terpendek, inilah teras kepimpinan yang aku pelajari dan pegang. Tetapi semuanya salah. Dia sedar pengiraannya mempunyai kesilapan fatal. Dia mengabaikan sepenuhnya pembolehubah yang dipanggil manusia. Dia bukan mengabaikannya, tetapi dia melihatnya sebagai pembolehubah peringkat rendah yang boleh dikawal. Akibatnya, dia berdepan dengan risiko paling buruk yang boleh dibayangkan, mantan Panglima Angkatan Tentera.
Sistemnya yang sempurna hancur berkecai hanya kerana satu pembolehubah yang tidak dijangka. Dia menekuk mukanya, mengerang seperti binatang buas. Bukan sekadar marah atau kesal, tetapi rasa putus asa seorang intelektual yang melihat dunianya runtuh di depan mata. Dia teringat kata-kata Datuk Yusof, "Tahukah kamu apa perkara yang paling tidak efisien di medan perang? Kematian." Dulu dia fikir itu hanya kata-kata puitis, sekarang tidak lagi. Dia cuba memejamkan mata. Wajah-wajah orang yang dihalau dengan dingin muncul di benaknya. Wajah letih pasangan dari Kuala Lumpur. Wajah berlinangan air mata seorang ibu yang tidak dapat menyambut hari jadi anaknya. Wajah kanak-kanak yang menangis mencari ayah. Dan pandangan mata Datuk Yusof yang dalam dan sayu yang menembusi segalanya. Mereka bukan data, mereka bukan sesuatu yang perlu diuruskan. Mereka adalah manusia yang hidup. Tentera yang tidak memenangi hati rakyat, bagaimana mahu memenangi peperangan? Dia sedar akan keangkuhan dan kesempitan fikirannya. Dia bukan seorang pemerintah tetapi hanya seorang pemuja efisiensi. Kapten Shahir membuka laci meja. Dia sangka ia kosong tetapi ada sebuah buku nota lama dan sebatang pen. Dia mengambilnya dan mula menulis. Bukan laporan penjelasan atau surat penyesalan, tetapi laporan analisis kendiri yang menyakitkan dari seorang pegawai tentera yang sedang merekodkan kebangkrapan ideologinya dan membina semula falsafah kepimpinan yang baru. Tajuk analisis kegagalan model kepimpinan dan cadangan penambahbaikan. Kelemahan model asal. Kepimpinan saya hanya mensasarkan satu matlamat, efisiensi maksimum. Kesilapan fatalnya ialah menganggap faktor manusia sebagai pembolehubah peringkat rendah yang boleh dikawal. Ia mungkin berkesan dalam jangka pendek, tetapi akan membawa kepada keruntuhan sistem apabila berhadapan dengan krisis yang tidak dijangka. Kajian kes kegagalan menguruskan pelawat pada 16 Jun. Penilaian semula pembolehubah utama kepercayaan. Bukan faktor emosi yang tidak boleh diukur, tetapi aset teras yang berkait secara langsung dengan keupayaan tempur unit. Aset ini tidak terhasil dari arahan sehala, tetapi dari rasa hormat timbal balik antara pemerintah, anak buah dan rakyat. Cadangan penambahbaikan, mengubah peranan dari pengurus kepada pemimpin. Mesti menggunakan pemahaman terhadap sistem dan data tetapi digabungkan dengan keutamaan terhadap pembolehubah manusia dalam keputusan akhir. Dia menulis tanpa henti. Itulah satu-satunya cara untuk memulihkan dirinya. Ketika dia sedang khusyuk menulis, pintu terbuka perlahan. Seorang pribad penghantar makanan masuk membawa dulang. Dia seorang rekrut baru. Dia memandang Kapten Shahir dengan takut-takut, lalu meletakkan dulang makanan di atas meja. "Tuan Kapten, makan dulu?" Mungkin pribad itu tidak tahu dia telah digantung tugas atau mungkin sekadar panggilan biasa. Tetapi panggilan itu menusuk jantung Kapten Shahir. Dia tidak berani mengangkat muka. Pribad itu teragak-agak seketika sebelum menyambung perlahan, "Kalau tak makan, nanti sakit, Tuan." Selepas itu, dia beredar dengan senyap. Kapten Shahir memandang dulang makanan itu lama. Nasi panas, sup sayur dan keprihatinan seorang pribad baru. Dia faham serta-merta. Langkah pertama untuk membaca wajah orang yang disebut oleh Datuk Yusof bermula dengan memahami hati orang biasa di hadapannya. Dia perlahan-lahan mencapai sudu. Ketika mengunyah nasi, air mata hangat menitis di atas buku notanya. Bagi Kapten Shahir, masa telah kehilangan maknanya. Dia diasingkan di pulau kesunyian yang dipanggil bilik kerja kosong, mengulangi muhasabah terhadap kegagalan ideologinya. Laporan analisis yang dihantarnya hanya dibalas dengan kesunyian yang menolaknya lebih jauh ke dalam jurang keputusasaan. Suatu petang, pintu yang sentiasa tertutup itu terbuka. Seorang sarjan company masuk. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menganggukkan kepala menyuruh Kapten Shahir mengikutnya. Jantung Kapten Shahir berdegup kencang. Akhirnya, tiba juga masanya. Masa penghakiman. Dia mengikut sarjan itu dengan kaki yang longlai. Di kepalanya hanya ada perkataan diberhentikan, dipecat, ditamatkan perkhidmatan. Tetapi tempat yang ditujunya bukan bilik siasatan tata tertib, tetapi sebuah perpustakaan kecil yang jarang digunakan di satu sudut markas. Bau buku lama menusuk hidung.
Di tepi tingkap, seorang lelaki tua sedang berdiri memerhatikan askar-askar yang sedang berlatih. Jeneral B. Yusof, Kapten Shahir berhenti kaku. Mahu mendekat tidak berani, mahu lari tidak boleh. Ketika itu, Datuk Yusof perlahan-lahan berpaling memandangnya. Pandangannya tidak mengandungi celaan atau simpati, tetapi penuh dengan pemahaman yang mendalam, seolah-olah dapat melihat ke dalam jiwa seorang manusia. Saya sudah baca laporan yang kamu tulis, Datuk Yusof memulakan bicara. Kapten Shahir hanya menunduk, tidak berani bertentang mata. Daripada memberi alasan atau meminta simpati, kamu memilih untuk berdepan dengan kegagalan kamu menggunakan akal. Menerima dan menganalisis kesilapan diri, itulah keberanian yang sebenar. Saya puji keberanian kamu. Ia kata-kata yang tidak dijangka. Kapten Shahir memandang datuk itu dengan terkejut. Pujian? Dia tidak pernah bermimpi akan menerima pujian dalam keadaan begini. Datuk Yusof berjalan menghampirinya dan menunjuk ke arah kerusi di hadapan. Duduklah, ada perkara saya nak bincang dengan kamu. Kapten Shahir duduk seperti dipukau. Datuk Yusof duduk di hadapannya dan bertanya dengan nada lembut, seperti seorang guru kepada muridnya. Kapten Shahir, kamu mahu jadi askar yang bagaimana? Apakah imej seorang pemerintah idaman kamu? Kapten Shahir teragak-agak seketika sebelum memutuskan untuk membuka hatinya buat pertama kali. Saya mahu membina sebuah unit yang sempurna, Tuan. Sebuah organisasi yang sekuat keluli tanpa sebarang kesilapan atau ketidakcekapan. Semuanya dikawal dengan sempurna oleh data dan sistem. Sebuah angkatan tentera yang tidak akan pernah kalah, tidak kira siapa musuhnya. Itulah impian saya. Datuk Yusof mengangguk perlahan. Satu matlamat yang hebat. Tapi nampaknya kamu terlupa seketika. Yang menggerakkan jentera itu akhirnya adalah manusia. Beliau menunjuk ke arah askar-askar di luar tingkap. Lihat mereka. Mereka bukan komponen dalam sistem. Setiap seorang ada impian, ada keluarga, ada ketakutan, ada kisah tersendiri. Rancangan perang paling sempurna pun boleh gagal hanya kerana sebiji batu kecil di dalam bat seorang askar. Misi pertama seorang pemerintah sejati bukanlah melukis peta peperangan, tetapi menunduk untuk melihat sama ada batu di dalam bat anak buahnya dan sama ada di dalam hati mereka ada duri kerisauan yang menusuk. Suara Datuk Yusof perlahan tetapi bergema lebih kuat daripada sebarang jeritan, menggetarkan hati Kapten Shahir. Efisiensi bukan datang dari rancangan yang sempurna. Ia datang dari kepercayaan mutlak askar-askar yang percaya, tidak kira betapa bahayanya aku, pemerintahku akan mengambil berat walaupun tentang sebiji batu di dalam kasutku. Dari kepercayaan itulah lahirnya efisiensi tempur yang sebenar. Kapten Shahir hanya menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Air mata hangat mengalir tidak henti. Akhirnya, dia faham sepenuhnya apa yang telah terlepas pandang dan betapa cacatnya falsafahnya selama ini. Saya dah minta Jeneral Iskandar untuk tukarkan penempatan kamu. Kapten Shahir tersentak dan mengangkat muka. Saya mahu kamu gunakan kebolehan analisis dan pengurusan sistem kamu yang hebat itu di tempat lain. Tempat yang perlu menguruskan hati manusia bukan jentera. Saya mahu hantar kamu ke barisan hadapan. Ambil jawatan pegawai staf, hal ehwal keluarga Angkatan Tentera Brigade Harimau. Tugas kamu ialah menaik taraf bilik menunggu pelawat, mendengar masalah askar dan keluarga mereka dan bantu selesaikan masalah itu. Mungkin ia akan jadi misi paling tidak efisien dan paling sukar di dunia bagi kamu. Itu bukan hukuman, bukan celaan, tetapi ia adalah peluang kedua yang diberikan kepada seseorang yang masih dipercayai potensinya menghulurkan tangan untuk dia bangkit semula. Kapten Shahir bangun dari kerusinya. Wajah putus asanya tadi hilang sama sekali. Dia berdiri tegak dalam posisi segak seorang perwira. Matanya tidak lagi kusam, tetapi bersinar dengan keazaman yang membara. Kapten Shahir, faham dan akan laksanakan, Tan Sri. Peluang kedua yang Tan Sri berikan ini akan saya pertaruhkan seluruh kerjaya saya untuk menjayakannya. Suaranya yang lantang bergema di seluruh perpustakaan kecil itu. Saat di mana seorang pegawai muda menghancurkan dunia lamanya dan bersedia melangkah ke medan perang yang baru.
Selepas lawatan datuknya, kehidupan peribad Adam berubah secara tidak dijangka. Kabar angin tentang cucu mantan Panglima Angkatan Tentera tersebar pantas ke seluruh kem. Dia menjadi terkenal dalam sekelip mata. Senior mula segan dan menjauhkan diri. Pegawai-pegawai melayannya dengan terlalu baik, seolah-olah ada dinding gaib di antara dia dan rakan-rakannya. Adam berasa sangat tidak selesa. Dia tidak mahu hidup di bawah bayang-bayang datuknya. Sebaliknya, dia berhasrat kuat untuk mengamalkan ajaran datuknya dengan caranya sendiri. Baca wajah anak buahmu dan tunduklah melihat batu di dalam kasut mereka dahulu. Kata-kata itu tersemat di hatinya. Peluang pun tiba. Seorang rekrut baru, Pribet Kamal, baru dipindahkan ke unitnya. Dia kelihatan sukar menyesuaikan diri. Kamal seorang yang pendiam dan suka menyendiri. Prestasi latihannya juga kurang baik menyebabkan dia sering dimarahi. Rakan-rakan lain mula memanggilnya kaki bangku dan menjauhinya. Suatu malam ketika semua orang sedang tidur, Adam melihat Kamal duduk memeluk lutut di satu sudut sambil menangis teresa-esak, bahunya terhinjut-hinjut. Jika orang lain mungkin mereka akan buat-buat tidak nampak. Tetapi pada saat itu, Adam seakan mendengar suara datuknya di dalam kepala. Baca wajah orang. Adam perlahan-lahan berjalan dan duduk di sebelahnya, menghulurkan sekeping coklat. Kamal terkejut dan mengangkat muka. Matanya bengkak. "Kau okey?" Adam bertanya perlahan. Hanya dengan soalan itu, air mata Kamal tumpah lagi. Dia menceritakan masalahnya dengan susah payah, risaukan ibunya yang sakit di kampung, rasa putus asa dengan prestasi latihan dan kecil hati kerana dipulaukan rakan-rakan. Adam boleh menggunakan nama datuknya untuk membantunya mendapat layanan istimewa, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia memutuskan untuk menjadi orang yang mengeluarkan batu dari kasut Kamal dengan tangannya sendiri. Sejak hari itu, setiap kali selepas latihan, Adam akan menemani Kamal berlatih menembak. Semasa latihan larian, dia akan berlari bersama Kamal yang selalu ketinggalan di belakang. Apabila ada yang mengata Kamal, Adam akan membelanya. Dia masih baru. Kita kena tolong dia. Pada mulanya, ada yang menganggap dia hanya berlakon baik kerana dia cucu orang besar. Tetapi lama-kelamaan, pandangan itu hilang. Tindakan Adam ikhlas tanpa sebarang kepura-puraan. Usaha Adam mencetuskan gelombang positif di seluruh unit. Rakan-rakan lain mula membuka hati kepada Kamal seorang demi seorang. Mereka membantunya dalam latihan, mengajaknya berbual dan membawanya ke kedai koperasi tentera bernama. Wajah Kamal mula dihiasi senyuman. Ajaibnya, prestasi latihannya juga meningkat dengan mendadak. Suasana di unit menjadi lebih baik dan keupayaan tempur mereka semakin kukuh. Seorang jurulatih memerhatikan semua perubahan ini dengan senyap. Suatu hari, selepas latihan, dia memanggil Adam. Adam menyangka dia akan dimarahi. Tetapi jurulatih itu menepuk bahunya perlahan dan berkata, "Adam, prestasi kamu bagus sekarang ni. Orang macam kamulah askar sejati. Terima kasih." Dia tidak menyebut langsung tentang Datuk Adam. Kata-kata itu membuatkan Adam berasa seperti memiliki seluruh dunia. Ia adalah pengiktirafan yang diperolehinya melalui usahanya sendiri, bukan kerana nama datuknya. Akhirnya dia merasa telah berjaya melaksanakan misinya dan mula berjalan di atas laluannya sendiri. Dia bukan lagi sekadar cucu seseorang, tetapi Pribet Adam seorang askar yang dipercayai oleh rakan seperjuangannya. Beberapa bulan kemudian, bilik menunggu pelawat di Brigade Harimau telah berubah wajah. Daripada usang dan sesak, kini dindingnya dicat dengan warna krim lembut. Kerusi besi keras digantikan dengan sofa empuk. Terdapat satu sudut permainan kanak-kanak dan rak buku. Di sudut lain, ada bar minuman yang menyediakan kopi dan air percuma. Wajah keluarga yang datang melawat tidak lagi resah, tetapi penuh dengan ketenangan. Orang di sebalik semua perubahan ini ialah Kapten Syahir dalam jawatan barunya sebagai pegawai staf hal ehwal keluarga Angkatan Tentera. Dia menggunakan kebolehan analisis dan daya tujunya untuk mencipta satu sistem kebajikan yang efisien. Dia berjaya meyakinkan Panglima Brigade untuk meluluskan bajet dan turun padang sendiri untuk mendapatkan barangan berkualiti dengan harga yang murah. Misinya tidak berhenti di situ. Setiap hari, dia akan berada di bilik menunggu untuk mendengar sendiri masalah keluarga tentera.
Pada mulanya, ia terasa kekok. Tetapi apabila dia mula mendengar dengan ikhlas, dia menemui satu dunia baru yang tidak pernah dilihatnya. Dia faham kesakitan yang tidak kelihatan yang ditanggung oleh askar-askar dan kegelisahan keluarga mereka. Dia bukan lagi pengurus yang dingin. Pada suatu hujung minggu, ujian baru tiba. Disebabkan cuaca buruk dan hujan lebat berterusan, markas mengeluarkan arahan tergempar untuk menangguhkan semua cuti dan lawatan. Ia adalah arahan dari atasan yang pernah dipegangnya teguh beberapa bulan lalu. Di bilik menunggu, berpuluh-puluh keluarga yang telah meredah hujan dari seluruh negara sedang menanti. Jika dia Kapten Shahir yang lama, dia pasti akan mengumumkan pembatalan dan menghalau semua orang pulang tanpa teragak-agak. Tetapi kini dia telah berubah. Dia berjalan mendekati keluarga-keluarga yang basah kuyup itu, menghulurkan tuala suam dan teh panas sambil menjelaskan situasi dengan sopan. Saya mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan kerana cuaca buruk ada arahan dari pihak atasan, tetapi saya akan cuba cari jalan supaya perjalanan tuan-tuan dan puan-puan tidak sia-sia. Tolong percayakan saya dan tunggu sebentar. Dia segera menghubungi bilik gerakan Bridget, mengumpul data mengenai taburan hujan, peraturan keselamatan dan jumlah pelawat untuk mencadangkan satu penyelesaian yang logik dan sistematik. Ketika ini, purata hujan di kawasan kem adalah 15 mm jam, masih belum mengancam pergerakan dan aktiviti dalam bangunan. Jika kita gunakan Dewan Serbaguna sebagai lokasi lawatan sementara dan mengatur jadual lawatan 30 minit bagi setiap kompeni, kita boleh menjaga keselamatan dan moral anggota pada masa yang sama. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas rancangan ini. Dia sedang mencipta satu laluan yang tiada dalam peta. Dia tidak melanggar arahan tetapi menjaga matlamat utama arahan itu, keselamatan sambil mencari jalan terbaik untuk memenangi hati rakyat. Cadangannya diluluskan oleh Panglima Brigade. Tidak lama kemudian, suaranya kedengaran dari pembesar suara di bilik menunggu. Perhatian, sesi lawatan sementara akan dibuka di Dewan Serbaguna. Sebaik sahaja pengumuman itu tamat, bunyi tepukan dan sorakan gembira bergema. Kapten Shahir memandang ke luar tingkap melihat keluarga-keluarga berpelukan dalam kegembiraan di tengah-tengah hujan. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang hangat meluap-luap. Satu perasaan yang tidak pernah dirasainya walaupun ketika mendapat markah cemerlang dalam pemeriksaan. Kini dia seperti pengawal di sempadan unit melindungi perkara yang paling penting. Bukan sekadar pintu gerbang kem, tetapi pintu hati yang menghubungkan tentera dan rakyat. Akhirnya, dia telah menemui barisan hadapannya yang sebenar. 2 tahun berlalu. Cahaya matahari pagi yang terik bersinar sekali lagi. Korporal Adam, kini seorang ketua seksyen, sedang membantu seorang rekrut baru mengikat tali bat tempurnya. Pandangannya hangat seperti datuknya dan kata-katanya penuh dengan keyakinan. Dia bukan lagi sekadar cucu mantan Panglima Angkatan Tentera, tetapi Korporal Adam, ketua seksyen terbaik di Brigade Harimau yang dihormati semua. Dia akan menamatkan perkhidmatannya tidak lama lagi, tetapi sedang serius mempertimbangkan untuk terus berbakti kepada negara. Mungkin dia tidak akan menjadi panglima sehebat datuknya, tetapi dia percaya dia boleh menjadi seorang pegawai yang baik yang sedia menumpahkan hatinya untuk anak-anak buahnya. Meja Shahir yang telah dinaikkan pangkat kini berkhidmat di Jabatan Arah Dasar dan Perancangan Tentera Darat. Dia menggunakan pengalaman dan kebolehan analisisnya untuk mereformasi sistem kebajikan anggota dan keluarga di seluruh tentera darat. Sistem aduan bergerak dan aplikasi komunikasi keluarga yang diciptanya mendapat sambutan hebat dan menjadi titik perubahan dalam budaya Angkatan Tentera. Kini dia digelar sebagai pakar strategi yang paling berpotensi, seorang ahli strategi yang mempunyai hati yang hangat. Lieutenant Jeneral Iskandar yang juga telah naik pangkat memegang jawatan Panglima Medan Barat. Dia terkenal dengan kepimpinannya yang mengutamakan insan. Di mana sahaja dia bertugas, unit di bawahnya sentiasa mempunyai kesiagaan tempur tertinggi dengan rekod kemalangan paling rendah. Dia sering berpesan kepada pegawai bawahannya, bacalah riak wajah askar kamu sebelum kamu membaca angka dalam laporan. Dan Jeneral Ber Tan Sri Yusof, titik permulaan kisah ini, sedang menjaga pokok-pokok bunga raya di laman rumahnya di kampung. Wajahnya dipenuhi senyuman damai. Dia tidak lagi campur tangan dalam urusan tentera.
Tetapi dia tahu benih yang telah disemainya kini sedang tumbuh menjadi pokok-pokok yang tegap membentuk sebuah hutan yang subur. Ketika itu, seorang posmen menghantar sepucuk surat ke rumahnya. Surat daripada Adam, cucu kesayangannya. Ke hadapan Datuk yang dikasihi, tidak lama lagi Adam akan tamat perkhidmatan. Tempoh selama ini adalah waktu paling berharga dalam hidup Adam. Semuanya kerana apa yang Datuk tunjukkan dan ajarkan. Di sini, Adam belajar apa itu jalan seorang perwira sejati. Adam sudah buat keputusan. Adam mahu meneruskan legasi Datuk, terus menyarung uniform ini. Adam akan menjadi seorang pegawai yang sedia menunduk untuk melihat batu di dalam kasut rakyat dan anak-anak buah Adam sebagai orang pertama. Datuk, tolong doakan dan perhatikan Adam ya. General B. Yusof melekapkan surat itu ke dadanya dan memandang ke arah banjaran gunung di kejauhan. Di atas tanah yang pernah basah dengan darah dan dentuman senjata, di atas tanah yang telah dipertahankannya sepanjang hayat, gema yang telah diciptakannya kini bergema menjadi harapan baru. Kini, dia boleh menjaga tamannya dengan tenang. Kerana masa depan negara ini akan dilindungi di tangan generasi muda yang berhati hangat dan berjiwa kental ini. Bunyi cengkerik bernyanyi riuh di seluruh laman, penuh kedamaian dan ketenangan.